Assalamualaikum. What's up guys? Lama ni tak buat video. Hari ni nak cerita pasal Clash Bell. Ni original dia. Kau nampak lubang kat sini? Nampak lubang tak? Ni aku punya Moza. Kau nampak lubang kat sini? Okay. So lubang ni ada fungsi tau. So aku tunjuk satu lagi brand Fastech. Aku ada pakai dekat aku punya Vario. Nanti aku tunjuk. Jadinya cerita pasal balance ni adalah balancing untuk Clash Bell. Balancing ni bahasa mudah dia, aku ada screenshot ChatGPT untuk korang. Korang baca dulu dengan video. Okay, korang baca dan korang tengok video dulu bagi korang faham. Okay, layan dulu video tu. So apa yang korang faham pasal balancing? Faham tak? Pasal ada jawab ni. Faham tak? Dia lebih kurang macam ni. Lebih kurang lah kan. So bahasa mudah dia macam ni. Apa fungsi benda ni ada dekat rem motor? Apa fungsi benda ni, timah ni ada dekat rem motor? Dia lebih kurang sama je. So benda tu macam ni kan. Macam ni dia buang besi. Kalau macam rem motor tu dia tambah timah. Fungsi dia lebih kurang sama je. Nak bagi pusingan tu lebih stabil. Lebih kurang macam tu lah. Pusingan kau tu lebih stabil. Korang bayangkan kalau timah tu kat motor tak ada dengan atau kereta punya sport rim. Kereta punya sport rim pun ada timah juga. Kalau kau setiap kali korang kutukkan tayar, nanti dia akan buat balancing balik. Benda tu pun ada juga. Apa efek dia kalau timah tu tak ada? Tu nanti korang fikirkan lah. Apa efek dia? Apa akan jadi pada kereta korang? Apa akan jadi pada motor? Itu dia tambah timah. Kalau macam ni dia buang. Dia korek dia buang. Sama juga dengan ini. Dia korek dia buang. So soalan ni aku nak tanya korang, perlu ke tak perlu pasal balancing ni? Nanti korang study sendirilah. So pada pendapat aku, perlu. Untuk motor aku perlu. Sebab motor aku ni naik highway. Bila naik highway aku akan lock kelajuan motor aku dalam 100, 110. Memang naik highway elite, KVE elite ke Putrajaya, daripada Damansara ke Putrajaya, memang aku akan bawa laju. So balancing untuk benda ni aku rasa untuk aku penting. Okay, korang tahu tak berapa dia punya laju pusing tu? Korang pernah fikir tak berapa satu pusingan tayar bersamaan berapa kali dia pusing? Korang pernah kaji tak? Satu pusingan tayar berapa kali dia ni pusing? Jom aku buat video satu.
So korang tengok lubang ni. Lubang ni dengan ni, kepala tiup ni. Okay, lubang ni dengan kepala tiup ni. Kita kira sama-sama berapa kali satu pusingan ni bersamaan dengan ni. So kita pusing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So satu pusingan tayar bersamaan dengan 10 kali ni pusing. So jadinya satu pusingan tayar bersamaan dengan 10 kali korang punya clutch bell ni berpusing. So perlu tak perlu balancing, sebab dia putaran dia laju, sangat-sangat laju kan. Jadi pada pendapat aku benda ni penting, balancing ni. Jadinya untuk sekarang cerita tutuplah cerita pasal balancing ni. Nanti korang kaji sendiri balancing ni penting tak penting untuk motor korang. Untuk motor aku memang lajulah, memang perlulah sebab aku nak airway, aku selalu lock bawa laju kan. Jadinya untuk korang fikirlah perlu tak perlu. So kalau balancing putaran dia ni tak stabil, motor korang macam ada gegar-gegar, sikit, memang tak rasa benda tu. Tapi kalau balancing korang teruk ni, clutch bell korang ni teruk, korang beli yang aftermarket yang dah tebuk-tebuk, dah teruk sangat, dia ada gegaran, gegar. Lama-lama makan bearing gearbox, makan bearing kat sini, dia tak terus rosak, dia makan masa. Dia akan boleh merosakkan korang punya oil korang, minyak mungkin boleh terkeluar daripada shaft korang tu, bearing boleh rosak. So untuk korang beli yang aftermarket yang ada balancing kan, aku recommend korang beli yang Morza atau korang beli yang Fastech. Fastech dia ada balancing, sebab aku dah beli, aku dah pasang dekat Vario aku. Dia ada balancing. So dua brand tu lah ada balancing. Kenapa first mula aku pasang dekat aku punya Vario. Memang sedap lah dia punya cengkaman tu. Dia punya cengkaman dia tak macam ni tau, dia punya garis. Untuk Fastech dia bentuk macam petak-petak dadu, bentuk macam dadu. Jadinya aku dah pakai Fastech, aku dah rasa macam ni okey. So aku pakai yang Morza lah. Aku nak try Morza, katanya padu Morza ni. Kita cubalah. So dua brand lah, Fastech dengan Morza yang ada balancing. So dua model tu je, yang lain aku tak tahu. So itu saja sebut pasal balancing. Harap point aku tu sampailah kat korang. So itu saja. Assalamualaikum.